Nurina Aulia, seorang pelajar yang amat dikenali dengan sikapnya yang baik hati dan tinggi adabnya. Namun, dia sebenarnya mempunyai satu masalah. Sempat ke aku nak tinggalkan markah aku? Masih adakah peluang itu? Tapi aku tak boleh bersedih. Aku yakin aku masih boleh ubah semua ni. Pada suatu hari, ketika Aulia mengulang kaji pelajaran, Aku kurang faham dengan tajuk ni. Apa yang dimaksudkan dengan ini, Syah? perlukan bantuan? Maafkan saya, akak ni. Salam perkenalan, boleh panggil saya Kak Sarah. Oh, terima kasih Kak Sarah. Maaf ya saya mencelah tadi. Nampak awak dalam kesusahan. Mari, saya bantu. Tidak apa-apa. Tapi betul ke ni? Terima kasih banyak-banyak. Sejak hari itu, Sarah banyak membantu Aulia dalam pelajaran. Aulia tidak pernah melepaskan peluangnya menuntut ilmu dan membantu rakan-rakannya. Tanggungjawabnya sebagai seorang anak juga tidak pernah dilupakan. Di kelas, sewaktu mata pelajaran fizik, Ada sesiapa yang ingin mencuba? Izinkan saya cuba, cikgu. Kau kena yakin, Nurina. Selesai. Jawapan awak kurang tepat, tapi jalan kiri yang betul. Saya akan membaiki kesalahan saya. Wah, banyak betul yang akak tahu. Siapakah akak yang sebenar? Saya sebenarnya pelajar SPM tahun lepas. Boleh ke saya tahu keputusan akak? 12A sahaja. Sahaja. setelah SPM, Keputusan SPM ku tidaklah sempurna. Namun, aku bersyukur dan berterima kasih kepada semua yang mencurahkan ilmu kepadaku dan akak Sarah. Terima kasih semua. kebaikan dikongsi Sarah tidak terhenti setakat itu sahaja. Kini Aulia pula yang bantu pelajar. Oh, begitu. Baru saya faham. Terima kasih Kak Aulia. Tidak sabar saya ingin mengikut jejak langkah kakak saya yang sudah sambung pelajaran di luar negara. Oh ya, Umairah ada kakak? Kalau begitu, belajarlah rajin-rajin ya. Mesti kakak Umairah bangga nanti. Sudah, mari saya sambung ajarkan tajuk ni. Baik. Menuju kejayaan.